Sebagai end user pembeli, aku ada hak untuk suarakan benda ni. Apa benda ni? Kasut ni aku beli semata-mata baju raya. Aku beli murah tapi kau tengok kualiti dia. Dalam ni lembut. Lepas tu kalau korang baru beli kan, belakang ni sakit dia, tolong korang kepit-kepit dulu macam ni. Tak sangka dia boleh pakai hari-hari. Betul, aku tak puas hati sekarang ni. Kasut-kasut premium diorang tu buy one free one untuk offer raya sale. Tapi di limited time tau. Heel, sandal, wedges, kasut, sport, sneaker, casual shoes. Pun tak faham kenapa brand ni tak di-hypekan and tak tahu kenapa brand ni underrated. Ada banyak lagi design-design keluaran raya yang ladies ataupun men punya. Yang dah pernah beli, dah pernah pakai, yang high quality XCS shoes, boleh komen tak? Sebab aku tak sangka selesa, sesedap tu bila pakai. Penting tahun ni Raya Ons OOTD dengan kasut pun selesa. Pakai koleksi kasut Raya XCS sekarang sebelum stok habis. Kasut Raya baru dekat XCS outlet yang berdekatan. So nombor 1, design cantik pun bonus.